Isteri cari suami di TikTok rupanya diganggu wanita misteri. Kisah ini mula mendapat perhatian ramai apabila Cikgu Hilmi yang berkhidmat di Ahlan Academy tampil membuat pendedahan penuh menerusi platform TikToknya. Beberapa hari sebelumnya, seorang wanita bernama Abidatul telah memuat naik hantaran di TikTok seolah-olah sedang mencari keberadaan suaminya. Malah, dia turut menulis pesanan terbuka di bahagian bio akaunnya, menyeru orang ramai agar menyampaikan mesej kepada Hilmi supaya segera menghubunginya. Rupa-rupanya, mereka berdua langsung tiada ikatan perkahwinan dan apa yang ditulis Abidatul hanyalah rekaan semata-mata. Kata Cikgu Hilmi, semua kegilaan ini bermula pada tahun 2020 ketika dia masih menjadi penuntut di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Pada waktu itu, dia dan Abidatul tidak begitu rapat, hanya pernah berselisih serta bercakap sekali dua sahaja. Walaupun tidak pernah memberi sebarang harapan, Abidatul mula melakukan gangguan dari segenap sudut selepas dikeluarkan dari senarai pengikut Instagram Cikgu Hilmi. Selain mencipta banyak akaun media sosial yang menggambarkan seolah-olah mereka berdua mempunyai hubungan serius, Abidatul kerap menghantar mesej berunsurkan syok sendiri, spam komen di akaun Ahlan Academy dan menghantar email kepada Cikgu Hilmi. Laporan polis sudah pun dibuat, namun pihak wanita itu masih tidak serik sehinggakan ia berlanjutan selama 5 tahun. Difahamkan, Abidatul turut pernah mengganggu lelaki lain sebelum ini. Namun ia terhenti selepas lelaki itu mendirikan rumah tangga. Kali ini, Cikgu Hilmi menjadi individu kedua yang dikacau olehnya. Guru ini sempat berkongsikan semula video pada Januari lalu menyaksikan Abidatul cuba mendekatinya di kawasan perpustakaan. Satu lagi tengok kau. Apa bintang? Kau keluar. Apa bintang? Kau keluar.